Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Hmm. kalau cakap pasal 3 proses ni tuan-tuan menyimpan, melabur dan bisnes sebelum tu yang penting sekali of course permulaan dengan income lah atau pendapatan. Okay, pendapatan. Bila dah ada pendapatan tu baru kita the next one baru kita boleh cakap pasal proses ni So dengan pendapatan kita perlu faham, saya rasa yang penting apa maknanya active income lah. Active income dan passive income. Okay? Active income biasanya untuk ramai lah majority kita tak kira lah kerja dengan kerajaan ke, kerja sendiri ke, self-employed ke, biasanya active income. Maknanya bila kita kerja kita ada pendapatan, bila kita tak kerja then tak ada kalau company tu lain lah, dia ada leave ada dan lepas tu kalau ada yang kerja part time, yang kerja ada dia panggil extra income. Extra income pun sama jugalah, dia kira macam active income juga. Bila kita bekerja kita dapat, bila kita stop tak kerja kita tak dapat. Sama juga seperti peniaga self-employed ni semua. Dia berniaga, dia ada buka kedai, dia ada inilah income, pendapatan. Bila stop tak ada. So passive income, apa makna passive income? Passive income saya ingat juga ada Haji pernah terangkan simple je. Dia maknanya buat sekali dapat berkali-kali. Betul Haji Haji ada sebut buat sekali dapat berkali-kali. Itu maknanya passive income, di mana ada di dalam platform Public Gold, which is nanti kita touch lah dekat business. So bila kita dah faham pendapatan, dari situ first kali kita kena menyimpan. Kalau tak menyimpan, then the next one melabur dengan business pula. Macam mana nak cerita tentang tu? So first kali simpan. So berapa nak kena simpan? Pakar kewangan biasa suggest lah 10 to 20% pendapatan kita patut simpan. Yang paling mudah kali nak simpan untuk apa first kali simpan untuk dana kecemasan. Itu yang paling penting kali, dana kecemasan. So saya ingat juga ada berapa customer atau kenalan saya yang tanya, Mas ni sebenarnya simpanan ke pelaburan ada yang tanya questionnya gitu, dia simpanan ke atau pelaburan? So sebenarnya jawapannya dua-dua lah, boleh jadi simpanan dan juga sebagai pelaburan. Tapi yang paling penting sekali, kalau kita belum ada emergency fund, dan maknanya ia sebagai simpanan sudah. Fokus on simpanan. Bila kita dah dapat emergency fund, which is kalau pakar dia suggest at least 6 month pendapatan atau 6 month income. Kalau kita dah kecapi tu, kita dah dapat tu, baru the next one kita boleh cakap pasal pelaburan. Kalau belum ada, then tuan-tuan just focus on simpanan aja. So ada Haji nak tambah simpanan? Cakap pasal simpanan sebenarnya itu adalah asas asas yang perlu kita ada lah. Saya masa seminar pun saya sering The Richest Man in Babylon selalu dia menerangkan bahawa 1/10 daripada hasil pendapatan kita, sama ada melalui bekerja ataupun berniaga, hendaklah disimpan. So bila kita cakap dalam bentuk simpan tu, dia boleh dalam bentuk wang, tapi untuk saya lah, saya akan bagi dua, wang dan juga emas. So jadi itulah asas proses yang pertama untuk kita menuju kepada kekayaan ataupun kejayaan. So tanpa simpanan memang kita tak boleh pergi step yang kedua lah, seperti melabur ataupun mungkin nak berniaga, sebab tak ada simpanan kan. Jadi simpanan tu macam Cik Jalin cakap tadi kan, yang pertama kita boleh fokuskan kepada simpan untuk kecemasan. Macam sekarang kan, COVID kan, banyak orang yang bermasalah
Okay. Kalau untuk saya lebih emergency fund saya tu lebih kepada emas. Sebab itu kalau kita tengok dalam visi dan misi kita hendak supaya setiap individu ada minima simpanan 100 gram untuk individu. Dan untuk keluarga, kita mahukan setiap satu keluarga ada simpanan emas 1 kilo. 1 kilo. Betul. So sebenarnya itulah sebenarnya reserve kita. Kalau kita tengok dunia sendiri, setiap negara mempunyai reserve. So masa COVID ni lah dikeluarkan reserve dia. So kita pun sepatutnya daripada dulu dah ada financial planning. Okay. So kalau melabur ni memang dia sebenarnya lepas kita simpan dana kecemasan dah okey macam Haji cakap tadi. The next one melabur. Melabur ni sebenarnya ada 2 type. Okay, satu dipanggil low risk lah, low to medium risk. Yang lagi satu punya melabur adalah high risk. Okay, dan tengah-tengah tu kadang dia orang ada mix and match lah, macam medium dengan high risk kadang 60-40, sekarang 80-20, 50-50, depend on risk masing-masing. Okay, so ada 2 type dan apa yang saya suka tentang emas ni, dia adalah yang low dan medium risk, di mana emas ni saya rasa pada saya sendirilah personally is low risk lah emas fizikal ni, dan untuk investment atau pelaburan yang low dan medium risk, biasa mereka punya strategi sama, dia kena simpan medium to long term, dan dia punya risiko rendah, dan yang paling penting beat that inflation, tu aja. Dan emas adalah satu-satu instrumen yang baik lah, baik. Dan kita semua tahu dalam pelaburan sebenarnya tak ada pelabur yang perfect lah. Semuanya ada risiko, semuanya ada kebaikan dan bukan keburukan. Dia keburukan tak baik pula, bukan keburukan, kelemahan. Ada ni, dan sebab itu important ilmu. Bila ada ilmu, macam mana nak dapat ilmu, itulah dengan buku, dengan seminar. Yang bagus pasal seminar ni, kalau kita baca buku, kadang-kadang buku ni macam apa yang saya tahu, kadang-kadang satu buku tu dia punya makna bila lain orang baca, lain dia punya kefahaman. Itulah seminar ni important. So bila kita pergi tengok orang yang beri seminar tu, dia yang tulis buku tu lagi baik. Ataupun seminar mesti seperti mentor saya ni Tuan Haji Suliman, bila dia dari sudut pandangannya, so berbeza. Tu yang kita boleh belajar lebih dengan attend seminar. Okay, balik pada pelaburan, mungkin saya bagi tips sikit daripada Warren Buffett lah tentang pelaburan. Dia menyatakan ada 3 pointer ni. Satu, jangan jadikan pelaburan itu susah. Mana pelaburan senang, seperti pelaburan inilah emas ni, tak mudah aja. Orang yang tak berapa mahir tentang pelaburan, dia beli, dia simpan jangka panjang, saya rasa dah untung dah. Nombor 2, hanya melabur, ni daripada Warren Buffett, orang yang bukan calang-calang orang, hanya melabur di dalam syarikat yang anda kenal dan percaya. Tu tips nombor 2. Dan nombor 3, rebut peluang hebat dan buat bersungguh-sungguh. Itulah. Emas ni sebenarnya simple. Strateginya untuk berjaya yang selalu kita terangkan adalah disiplin, konsisten, beli secara konsisten, dan patient. Mana kita juga perlu sabar. Perlu sabar, insyaAllah. Mungkin saya terangkan sedikit tentang kebaikan platform Papi Gold. Dia ada ekosistem di mana holistic system, maknanya semua menyimpan boleh, melabur boleh,
dan belanja pun boleh. Itulah yang dia buat yang kalau bab belanja ni memang tak perlu dia ajar lah tapi dia adakan platform seperti PG Jewel, Aurora dan yang tengah hot sekarang PG Mall. Ini untuk belanja. So menyeluruh semua. Kalau nak simpan dan melabur, of course dengan Public Gold, the main Public Gold lah, gold and silver. So dia menyeluruh. Okay? Dan cakap pasal platform yang baik, bagaimana kita nak tahu platform tu baik? Nombor satu, dia modal yang kecil. Okay? Menggunakan modal kecil atau tak ada modal terus. Seperti platform Public Gold, saya rasa PG Mall Haji, betul PG Mall tak ada modal tak ada modal pun boleh buat bisnes. Okay? Dan nombor dua kalau nak tahu ni platform yang baik, dia 24 jam online worldwide. Dan ni ada pada platform Public Gold. Nombor tiga, ada application, ada phone app. Okay? All those platform atau bisnes yang menggunakan phone app, saya rasa boleh pergi jauh lah, besar. Dan of course yang nombor 4, patuh syariah lah, patuh syariah. Tu yang ada pada platform Public Gold. Saya rasa baik lah, baik, peluang yang baik. Mungkin saya back to kita punya topik hari ini 3 proses. Saya rasa inilah peluang jangan lepaskan, pasal peluang datang dan pergi. Kalau kita ada emas, itulah prosesnya, menyimpan dulu, lepas menyimpan melabur, lepas tu kemudian boleh bisnes. Dan menyimpan important, sebab bila kita ada emas ni, bila peluang datang, kita ada emas, dia mudah dicairkan. Dan minggu ni minggu lepas saya dan Haji, kita sendiri ada pengalaman jumpa seseorang yang nak buat kabinet dengan ada emas, dia jual emasnya boleh buat kabinet. Alhamdulillah, dengan ada emas macam-macam boleh buat. Okay, terima kasih. Daripada saya, Jalani Rubai. Silakan. Saya pun ucapkan terima kasih kepada yang menonton, yang beri sokongan kepada kita. Kalau kita tengok ramai yang menonton ni, kita lebih bersemangat dan banyak lagi ilmu-ilmu kita nak sampaikan. InsyaAllah untuk mereka yang berminat untuk jalankan bisnes Public Gold ni dan menambahkan pendapatan pasif, kita akan adakan workshop. Tapi workshop ini ada bayaran sangat minimal lah. Itu saja. Best. So sehingga bertemu lagi di minggu hadapan. InsyaAllah kita akan terangkan lebih detail tentang PG Mall. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya dan layari website saya onegolbina.com.